Halo guys, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Okey, hari ini saya nak share resepi kuetiau Bandung udang. Ni kuetiau Bandung versi saya tau. Muak ke apa ke tak ada. Ni versi saya punya. Kalau korang ikut, kalau tak nak ikut pun tak ada masalah. Okey, sebelum tu korang kena follow dulu guys. Follow ramai-ramai ya. Okey, tengok bahan-bahan. Kita kena ada kuetiau. Kuetiau kita dah celur dengan air panas. Dia ada udang. Dia. Yang ni ada bunga kubis, kacang panjang, Thailand, kemudian tomato. Kita mau mi Bandung, kuetiau Bandung ke, kita ada ni kacang tanah guys. Kacang tanah ni kita dah kisah. Okey, sekarang jom masak. First minyak, kita kemudian bawang oranye sikit, kita tumis. Kita masukkan sedikit cili bawang guys. Okey, kemudian kita masukkan kacang tanah. 2 sudu kacang tanah. Korang cuba dekat rumah tau. Ni memang betul-betul sedap. Ini resepi kedai kedai tom yum kita buat macam ni ya. Apabila kita dah tumis, kemudian baru kita masukkan ni air rebusan daging. Tapi siapa-siapa korang tak nak makan daging, korang boleh je letak air stok ayam ke apa ke boleh. Okey. Kemudian kita masukkan sayur yang keras dulu. Macam bunga kubis, carrot. Gitu guys. Okey. Rasa dia, gula, sedikit aji, sedikit garam, kemudian ni, sus cili, sus tiram. Kemudian sedikit ni, kicap sotong. Kita masuk dalam. Biji telur. Telur yang kita dah basuh. Kemudian kita tunggu masak telur tu . Apabila air dah mendidih, telur pun dah masak, baru kita masukkan udang, cili padi, cili bawang merah, Thailand, tomato masuk dalam. Kemudian kita tunggu sekejap lagi. Kita tunggu sayur-sayur sekejap lembut, baru kita angkat. Okey guys, air sekali baru kita ni. Kita taruh sedikit air tepung jagung. Jangan banyak sikit je, bagi dia pekat-pekat sikit je. Mi Bandung kita dah siap. Tengok kuah dia. Ada telur, ada udang, ada protein, semua ada. Sayur semua ada guys. Okey, sekarang boleh kita hidang. Mi Bandung siap guys. Kuetiau Bandung. Okey guys, ni dia. Kemudian kita taruh ni bawang goreng dengan daun bawang. Tengok. Bau dia memang menyederakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa pedas. Ada rasa manis sikit. Kemudian ada rasa kacang. Okey. Semua mencuba. Ni saya makan tau. Ni saya makan bukan bagi customer tau. Ni saya sendiri makan. Okey. Semua mencuba. Jangan lupa follow. Bye bye. Assalamualaikum.